Dia tekan betul. Lambat sikit je masuk ni. Ni kan tengok masuk dalam ni. Tak nampak apa lagi. Oh sebab Dia sikit lah. Kan? Kan? dia masuk dulu kan. So tak payah adjust kan. Oh so ni dekat sini kan ni. Macam tinggi sangat kan. So kena rendahkan lah kan. Kalau okey kita akan record. Macam naik Dia akan when you record baru dia akan stay there for the next Kita one. kita nak berapa kan dia nak bagi tinggi sikit tu maksudnya ikut je. Dia nak finish. This value kan kita dapat from the base and then we darab 2.5. Maksudnya yang kita nak dekat sini ni tak fix lah. Lebih sikit daripada yang lebih sikit. Tapi kita record guna median ni. Mungkin lebih dalam 20 gitu kan.
bajet. Tak tahu. Lepas stop baru kita akan nampak nilai Yes. ni. Lepas stop. So mungkin kejap lagi kalau tinggi sangat kita kena try buat balik rendah. Yes. That's why optimization kita kena banyak Banyak. sikit. Dia try ni. Sebab we don't know how many times we need to adjust. Tadi macam ni. Itulah benda ni. Itulah tak cukup. Ni mula sekali nak boleh buat. Patut ingat. Sekali buat je kebahan. Itulah kalau boleh lepas tu jangan ada orang itu. Kenapa kita baseline yang itu? Pada rendah sikit. Kena naik Dia sikit. kena Naik. 25 I rasa 425. kena tambah stand up. Itu berapa? Boleh kot cak. Oh ni okey dah. Yang tu Okey. sikit. Okay. 425 kot. Mau banyak mana? Video je sangat please. Sebab tak ingat. Ya. 200. Rujuk video je Boleh. Sebab Actually dia lah kot. Empat tiga lebih lah kot. 4-3 lebih. Mesti cakap kat sini. Jauh dia bawa. ni FYI balik lah. So adjust ni je lah. Pada kosong tu. Pada kosong. Ha? Kerja yang fiksi. Pada kosong tu.